Hello everyone. Apa khabar? Lama tak jumpa di live TikTok. Dah berapa hari kan? Okay, hari tu kena block. Excuse me. Sebab maki-maki orang. Tapi sebenarnya hello, welcome to my live video. Tapi sebenarnya kita menggambarkan situation tu yang kita marah, betul? Bila marah, block pula, tak bagi, betul tak? Asyik nak ketawa je. Nanti kata King has a miracle. Tak surprise, betul? Bukan tak surprise, tak serious. Okay, so hari ni we talk about apa itu Akta Environment. Apa itu environment? Apa itu alam sekitar? Apa itu kemasyarakatan? Apa itu kebangkitan ekonomi rakyat yang betul? Kena tahu tu, benda-benda tu semua adalah environment. Environment ni bukan je asap rokok, sampah, apa semua. Persekitaran. Macam contoh, cara kamu bercakap tentang pakaian juga. Jangan cerita perempuan pakai macam ni salah lah, apa semua, tak. Sebab perempuan ada dia punya fashion dia, lelaki ada dia punya fashion dia. Janganlah cakap pakai seluar pendek tu haram, kan? Handsome apa lelaki kadang-kadang pakai seluar pendek. Tapi janganlah seluar pendek yang macam menunjukkan bola ke apa. Betul tak? Tahu pun sebab tak cantik, betul tak? Bagi lelaki lah. Bagi perempuan, apa yang tak cantik? Jangan nampak puting, contoh dia, kan? So nampak cleavage boleh tak? Nampak cleavage boleh. Jadi especially kalau dah kahwin, tak apalah dia keluar dengan husband dia, kan? Jadi galakkan pakaian mengikut ekspresi, untuk mengekspreskan diri tentang fashion. Baru ada pengembangan minda dekat situ untuk buat pakaian-pakaian fashion terbaru. Tak adalah orang orang Melayu ni tak ada fashion. Betul tak? Itulah nama environment. Environment bermula daripada hati yang suci. Environment bermula daripada hati yang suci. Okay? Hello, hi. Okay, hi Muhammad Helmi. Okay, so kena pandai tahu apa itu environment, atau kita memang dilahirkan kena tahu apa itu environment. Lagi satu, persekitaran bermula daripada hati, betul? Persekitaran bermula daripada hati yang suci, hati yang bersih. Maksudnya kita tak boleh biarkan orang buat fitnah. First kali tak boleh biarkan orang buat fitnah. Kenapa? Orang buat fitnah ni dia suka membenci orang. Dia akan menggalakkan kebencian kepada orang lain. Sedangkan orang yang dia fitnah tu tak buat salah pun. Orang tu cuma tegur kerajaan je, contoh dia, kan? Kerajaan ni korup. Kenapa? Dia bagi tahu kenapa. Sumber dah ada memang, sebab you melakukan penipuan tu, especially tentang projek rakyat. Projek rakyat punya. Kenapa nak parti politik masuk campur, ambil pula rakyat tu punya idea? Tak boleh. Sebenarnya sebagai parti politik, untuk pengembangan ekonomi yang cantik, dia kena jumpa budak tu, cari budak tu, budak yang ada idea tu, dan cerita macam mana nak lakukan kerjasama, sign akta dulu sebelum budak tu bercakap. Faham tak? Ada enactment dia, kena sign juga. Betul tak? Ini MOU, kan? Tapi kena ada cara percakapan yang betul, atau expresskan benda tu. Kalau kita marah, tunjuk kita marah. Tak boleh cover-cover line, nak jaga hati Perdana Menteri lah, apa contoh dia. Tapi make sure you cakap benda tu memang bukan berdasarkan low mentality you. Faham? Your mentality kena jaga. Your mentality sangat kena jaga. Sebab benda tu datang daripada hati. Bila hati tu salah, you akan menggambarkan you punya mentality tu salah. Faham, kan? Itu nama persekitaran. Okay? So jangan nak tahu komplain akak ni seksi lah, apa kuat maki orang. Tak ada. Benda ni adalah pembangunan ekonomi
baru. Benda ni adalah pembangunan ekonomi baru. Faham pun. Jangan nak bising-bising munafik tengah bercakap lah apa semua kat rumah tu. Faham tak? Nanti petang kan bini kau pula yang ejek kau, munafik, kau buat apa kat rumah? Contoh dia. Kan? Tahu pula dia rasa nak kena tembak kat dada lah apa semua. Faham tak? Rupanya dia sibuk mesej kawan lama dia perempuan lah apa semua, tanya anak dah berapa apa semua, tak apa. Tapi teringat I dengan you masa dululah, tak payahlah kan. Betul tak? Kalau nak buat-buat lawak aje boleh, tapi tak payahlah sampai yang nak datangkan rasa cinta semula kepada ex you lah apa semua. Faham tak? Benda tu boring, betul tak? You dah ada yang ada kat depan mata ni kan. Contohnya yang dah ada dekat depan mata yang memang you punya. Buat apa pula you nak cerita mengembalikan pesona cinta dulu lah apa semua. Faham tak? Dah jadi munafik tak laki you? Munafik lah. Ejek lagi kat Hazel America semua. Dia buat macam tu contohnya sebab dia suruh wife dia pakai macam Hazel America. Wife dia tak maulah apa semua kan. I ada fashion I sendiri. Jadi suruh wife you tunjukkan cara dia punya taste kan. Tak kira lah nak mengimbau masa muda-muda dulu ke apa kan. Jadilah macam muda-muda dulu, apa salahnya kan. Jangan kalau masa muda-muda dulu suka tipu orang, janganlah jadi yang jenis suka tipu orang. Faham tak? Ni orang cerita pasal fashion. Fashion kehidupan macam mana pula? Kita kan dah membesar kan. Jadi bukan menunjukkan membesar tu dah pakai tudung, dah pakai lengan panjang lah apa, bukan. Faham tak? Pengembangan minda tu kena tunjuk dekat anak-anak. Apa itu? Pembangunan ekonomi. Tak apalah anak baru 7 tahun, 8 tahun, ceritalah ekonomi tu apa. Boleh tak? Lama-lama dia besar, dia ingat tak? Budak umur 7 tahun, dia ingat. Nanti dah besar, dia ingat dia 7 tahun tu dia buat apa, mak bapak dia cerita apa. Faham tak? Betul ke tak? 5 tahun pun kau ingat siapa kawan apa kau berbual dengan kawan apa semua. Betul tak? Ini seteruk-teruk manusia adalah manusia yang suka memfitnah manusia hanya sebab orang tu berpakaian macam tu. Faham tak? Sebenarnya environment nak kita lawa. Cantik macam tu, pakaian macam cantik. Tak adalah asyik benda sama tu tutup aje dah, nampak macam minda ni tertutup. Tak ada, sampai dah tak ada inspirasi untuk menteri lah apa semua kan. Untuk kita buat bisnes pun rasa macam sakit kepala sebab kepala tu bertutup, contoh dia. Faham pun. Lagi satu, jangan nak marah-marah I kan. Sebab memang betul Islam tu sesat. Islam tu sesat, betul tak? Sekarang Tuhan buat ujian kat kita sebab kita sibuk ikut sunnah Nabi tapi belakang-belakang orang Islam ni tipu projek rakyat. Nombor 1, kalau kau betul-betul ikut sunnah Nabi tu tak menipu. Faham tak? Betul tak? Lagi satu, Tuhan tak bagi ikut cakap Nabi. Tuhan suruh ikut cakap Tuhan. Kita dah ada Tuhan, buat apa pula kita nak ikut cakap Nabi? Betul tak? Itu adalah environment. Bila orang ikut cakap Tuhan yang salah, macam contoh Buddha, Hindu, apa lagi yang sembah-sembah bukan kan. Itu dah merosakkan environment tu sendiri. Sebab kita akan nampak orang yang tak sembah Tuhan ni, hati dia tak sembah Tuhan, dia akan jadi kolot. Dia jadi angah jib ni pergi follow dia. Dia menipu. Sebab dia mungkin orang kuat Islam lah apa semua kan. So betul tak? Betul. So jangan biarkan orang Islam ni ada dekat dunia ni lagi. Sebab dah menipu. Tuhan suruh ikut cakap Tuhan. Okay? So apa cerita? Sebab tu contohi Nabi SAW. Tuhan kata ikut cakap Tuhan. Tahu pun. Okay, alright. So Tuhan, bila Tuhan dah hadiahkan satu perkara, iaitu boleh bercakap dengan Tuhan. Boleh bercakap dengan Tuhan direct kan. Cakap je lah dengan Tuhan. Kenapa nak sibuk ikut
cakap Nabi lagi. Tuhan kata, buat apa Tuhan suruh. Buat apa Tuhan suruh. Kesian orang Islam kan. Padan muka dia. Amir Firdaus Faisal, kau pergi taubat. Dia kata, sedihnya IQ kau kak. Kita tengok kejap lagi, kita tengok dia punya apa dia cerita pasal negara. IQ dia tahap mana, betul tak? Ni nama-nama orang Islam, padan muka dia, betul tak? IQ dia sangat jauh daripada kehidupan yang sebenar untuk masuk syurga. Okay, so apa fungsi Nabi? Tanya Tuhan, apa fungsi Nabi? Tanyalah Tuhan. Syarul Nizam Ijam ni pun dah boleh follow dia. Dia mungkin ajaran sesat. Dia dah terpesong sebab dia tak boleh terima ajaran Islam. Betul? Dia tak boleh terima ajaran yang Tuhan suruh. Mungkin dia GISBH ke apa kan? Mungkin dia GISBH atau dia orang kuat PAS ke, kita tak tahulah kan. Wallahu alam. Kesian tak? Kesian. Bila kita tengok orang-orang Melayu ni, mentality dia sangat jauh sampai kita boleh meletakkan mereka kepada mental illness. Mental illness, orang sakit mental sebab tak nak dengar cakap Tuhan. Kesian tak? Kesian. Itulah. Sebab tu Malaysia ni buruk, nama dia diburukkan oleh orang-orang Islam. Tahu pun. Betul tak? Apa itu environment lagi? Environment adalah mentality atau hati suci. Hati yang suci. Okay? Hati yang suci. Kalau hati yang suci, dia takkan sokong benda-benda yang fitnah. Especially dia takkan sokong pembangunan yang kotor. Tak kira lah pembangunan negara ataupun pembangunan keluarga, pembangunan kanak-kanak, pembangunan pembangunan bisnes, lagi pekerjaan, tu semua environment. Kita dah tahu Islam tu kotor, jangan ikut. Kita dah tahu Islam tu syirik, jangan ikut. Tanya Tuhan. Siapa lagi yang tolong untuk berjaya? Tuhan. Betul tak? Tuhan yang akan menolong kita. Jadi apa-apa, tanya Tuhan. Tuhan kata, New World Order dah tak ada Islam. Jadi, kenapa nak bantuan sokong orang Islam pula? Tak payah. Tuhan nak bagi ganjaran yang besar kepada generasi baru, generasi yang kini lah, yang masih hidup ni, akan jadi terbinalah pertubuhan generasi baru, walau yang dah sudah wujud dah. So generasi baru kali ni dah tak ada agama-agama dah. Buddha, Hindu semua dah kena tutup sebab syirik. Syirik, terlalu syirik. Sampai dia jadikan Nabi tu macam Tuhan pula. Bila Tuhan dah boleh bercakap dengan you, you sibuk nak menangkan Islam tu, you cakap Nabi suruh ni, Nabi suruh tu. Sekarang masalahnya Tuhan dah boleh bercakap dengan kamu semua. Betul tak? Tuhan suruh ikut cakap Tuhan. Tahu pun. Jadi jangan nak menggedi-gedi. Apa itu lagi environment? Tulis environment kaki kiri, kehidupan sebenar manusia. Environment, kehidupan sebenar manusia. Kaki kanan, kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang jelas. Kaki tengah, Tuhan suruh bersihkan hati. Tuhan suruh bersihkan hati. Bukan suruh bersihkan Islam. Dia suruh bersihkan hati dulu. Hati. Pure heart. Jadikan hati tu bersih. Baru kita nampak mana yang
salah, mana yang betul. Tapi kena ikut cakap Tuhan. Sekarang buat apa-apa yang nampak baik, macam tolong hantar bantuan lah apa semua, tapi di bawah jagaan Islam pun dah tak boleh ikut lagi. Sebab mereka lah yang syirik. Mereka sekarang banyak menggunakan pelaris, pengasih, ustaz-ustaz ni semua kan. Rupanya pembelaan jin Islam contohnya. Itulah. Tuhan tak tipu punya. Okey. Lagi satu, yang keempat. Kaki, bawah kehidupan manusia yang jelas. Tuhan suruh tulis. Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang Maha Adil turunkan wahyu. Wahyu hanya pada yang percaya kedatangan Tuhan dalam kehidupan. Faham kan? Tuhan yang Maha Adil turunkan wahyu hanya pada yang percaya kedatangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka, tambah kehidupan mereka. Okey, bawah kehidupan sebenar manusia tadi. Nombor 1. Okey, Tuhan tak marah pun, tunjuk dada. Tuhan yang suruh pakai. Cuba tanya Tuhan, kenapa hasil America pakai macam ni? Tuhan yang buat dia macam tu. Tuhan yang suruh. Fashion. Okay. So Tuhan suruh tanya Tuhan, apa itu environment? Apa itu environment? Okay, bawah ada jawapan dia. Tuhan kata environment adalah persekitaran yang bermula laju ke? Dari hati. Dari hati yang suci. Tuhan suruh bawah tadi, nombor 1 tadi. Okey. Kan? Tuhan suruh tanya Tuhan, apa itu environment? Tuhan kata environment adalah persekitaran yang bermula dari hati yang suci. Tahu pun, faham tak? Lagi satu. Tuhan akan menghukum wanita yang masih bersolat dan masih memakai tudung padan muka. Tuhan kata, Tuhan tolong hati yang bersih, bukan aurat pakai tudung. Tahu pun. Lagi dash bawah 1. Bawah, Tuhan akan menghukum wanita yang masih bersolat dan masih memakai tudung. Dash bawah dia, Tuhan akan saman pada minda yang syirik, iaitu masih berdakwah ikut ajaran Nabi. Badan muka dia. Tuhan akan saman pada minda yang syirik, iaitu masih berdakwah ikut ajaran Nabi. Padan muka. Jadi siapa yang rugi kat sini? Orang yang masih Islam. Islam, betul tak? Kerana masih
sesat. Padan muka, dia tak kenal Tuhan. Okey, so garis Tuhan akan saman pada minda yang syirik, iaitu masih berdakwah ikut ajaran Nabi. Okey, garis bawah dia, Tuhan sudah menunjukkan ajal Islam sudah sampai. Maksudnya Islam sudah meninggal. Garis bawah, Islam sudah meninggal. Islam sudah meninggal. Okey. Okey. Betul tak? Islam sudah meninggal. Cuba kejam mata atau buka mata. Cuba tanya Tuhan. Tuhan, kita agama apa? Tuhan kata bukan Islam. Bukan Islam. Cuba tanya Tuhan. Cuba panggil Tuhan, 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 Tuhan. Balas siapa yang bersalah. Tuhan kata orang Islam. Kesian tak? Kesian adik-adik akak ni yang masih bersolat lah. Apa kena ikut cakap mak bapak dia kan. Contoh mak bapak dia masih bersolat. Contoh dia sembah Islam. Dia bukan sembah Tuhan. Jadi okey, tadi adalah persekitaran yang bermula dari hati yang suci. Garis dash 1. Tu dia nombor 1. Tuhan suruh relax aja. Tuhan suruh relax aja dan tunggu ajaran Tuhan sampai kepada kamu. Sampai Tuhan, tunggu ajaran Tuhan sampai kepada kamu. Nombor dash, nombor 2. Tuhan kata Allah itu Tuhan. Bukan Allah itu Islam. Bukan Allah itu Islam. Faham? Faham pun. Jadi 3, Madani kena tutup sebab dia Islam. Okey. Nombor 4, Islam terbukti sesat. Sesat. Badan muka Islam. Ezri botok. Dia orang yang suka merepek-repek jual kepek. Mungkinlah kan. Mumpat. Okey, nombor 5 tulis sambung lagi. Dakwah Islam sudah meninggal. Nombor 6, wanita bertudung masih backup tudung sebagai wajib akan disaman. Kalau kaki kiri tulis. Kalau hati bersih, dia kenal Tuhan suruh buat apa. Faham? Buat apa. Okey. Lepas tu
Islam kena tutup sebab tak halal. Sebab tak halal. Padan muka dia. Lagi satu. Islam bajet suci, tetapi Islam bebal kerana Tuhan dah bagi balasan buruk kepada agama Islam. Faham? Islam bajet suci tetapi Islam bebal kerana Tuhan dah bagi balasan buruk kepada agama Islam kerana memburukkan ekonomi rakyat yang sebenar. Okey, so kaki kiri sumpahan kepada Islam akibat menyembah ajaran Nabi dengan hati yang menipu. Jian Islam. Okey, lagi satu. Sumpahan kepada Islam akibat suka pedajal manusia. Oh, laju Sumpahan kepada Islam akibat suka pedajal manusia menggunakan tangkal-tangkal orang. Faham tak? Tangkal-tangkal budak tu. Tangkal-tangkal manusia. Padan muka dia. Senyap-senyap kerja kerajaan pakai tangkal rupanya nak naik pangkat. Aduhai, mana tak sewel rakyat. Rakyat dah nampak bebal betul budak. Si menteri ni kan. Rupanya cautut dia kerana memakai sihir. Sihir itu suruh mak rempit dekat setapak yang baru habis sekolah pun boleh jadi Perdana Menteri. Faham tak? Betul tak? Betul. Jadi betul tak? Betul. So, padan muka. Padan muka akak sihat. Okay, so Islam kena tutup sebab tak halal tadi. Tambah lagi arrow. Islam suka tipu projek. Suka tipu projek. Macam contoh ikut hadis Nabi. Kononnya ikut hadis Nabi. Al-Quran. Tapi pencuri projek rakyat dan mendakwa sijil halal Thayyiban. Thayyiban rupanya haram. Faham tak? Rupanya haram. Rupanya haram. Padan muka dia.
Kesian Islam rupanya haram, betul tak? Macam contoh bapa you ustaz, kan dia sibuk cerita tak halal babi, tak halal apa semua, buat projek tak pakai tudung, tak halal apa, rupanya dia pergi bersekongkol dengan ustaz-ustaz yang lain dekat dalam PAS tu. Dia nak kan harta intelek Lady Liana contohnya. Dia nakkan PAS tu dapat. Kalau kau percaya pada Tuhan, kau tak sibuk pun harta anak dara tua tu. Faham tak? Faham pun. Bila dia sibuk, dia tak dapat nak kahwinkan anak dara tua dengan orang-orang masjid contohnya. Kan? Dia dah mula nak guna sihir pula. Dah guna sihir, halal ke? Padan muka sesat. Sebab kalau kau betul-betul ikut cakap Tuhan, kau tak buat projek-projek gini. Faham tak? Sebab kau tanya Tuhan, Tuhan kata nanti Tuhan bagi. Tapi jangan sibuk semayang dulu lah apa semua. Faham tak? Tapi hati tak bersih. Kesian Islam. Okay, so tulis tarikh hari ni 2 Mei 2025 pukul 11.33. Boleh tulis copyright by Hesse America. Pergi tanya Tuhan. Tuhan kata tak payah solat sekarang, Islam dah tak ada. Faham? So tadi dah habis cerita tak? Belum habis cerita. Sumpahan tadi kepada Islam semua. Sambung. Nombor 7. Nombor 7, Tuhan kata jangan tengok video Hesse America. Jangan tengok video Hesse America mengumpat dekat rumah. Mengumpat dekat rumah. Atau hantar komen yang menghina Liana Hesse America. Okay? Kaki kiri, siapa komen nak tunjuk bias akan disiasat. Kalau kaki tengah, kalau backup bini yang sokong Islam pakai tudung akan disaman. Siapa kata solat masih wajib akan disaman dan akan dikenakan penjara kerana masih menyampaikan dakwah agama sesat. Sebab hati percaya Islam tapi tak percaya Tuhan. Padan ke Islam. Satu, bawah dia buatlah macam ni, tirai-tirai ni.
siapa. Nombor 1, siapa main sihir di video. Siapa main sihir di video akan dipancung. Sibuk nak naikkan Islam, tapi dia rupanya dia sibuk nak main sihir tu. Tak nak buang sihir. Dah lama bisnes dia main pelaris, tapi solat. Faham? Kesian tak? Inilah ajaran dakwah sesat. Masih backup Islam. Sebab itulah orang yang hati bersih, dia dah nampak dah, dia dah dengar cakap Tuhan kita tak payah solat. Okey, tak payah solat. Tuhan bagi mereka cara untuk membuang Islam. Betul? Cara untuk bina hidup baru tanpa agama. Faham tak? Tapi percaya pada Tuhan. Hanya percaya pada Tuhan. Kerana sekarang semua agama sudah sesat. You faham tak? Siapa lagi nak buat you berjaya kalau bukan Tuhan? Okey? Nombor 2. Siapa pancung hasil mereka adalah orang yang bersihir, tapi mereka perasan. Mereka perasan aja sebab kerja dekat contoh UTM Hartabina, UTM Johor, bahagian Hartabina, rupanya main pelaris untuk naik pangkat. Contoh dia, kesian dia. Ada diploma engineering ke, degree engineering ke, ada PhD ke, main pelaris untuk naik pangkat. Baik kau cerita, suruh bomoh tu yang kerja. Parah. Betul tak? Alah, kau yang kata kau kat rumah tak ada degree, mak kau kata kau sibuk main game aja. Betul tak? Baik, kau pergi cek kerja, asal tak kerja lah apa semua. Cuba kau pergi pakai pelaris, pergi cakap dengan Marina dekat UTM Hartabina JB, kau cakap dengan dia. Daripada kau sibuk main pelaris, kau ada diploma, baik kau suruh aku kerja kat tempat kau lagi baik. Lagi baik. Cakap dengan dia, kau tak payah main pelaris lah, tapi betul tak? Suruh Marina tu pergi buang sihir dia. Betul tak? Baik, budak yang belum habis PM pun dah boleh kerja jadi engineer. Cakap dengan dia. Chow tut teruk penyembah jin, tapi solat. Tapi solat tak tinggal. Alahai, kau dah sembah jin, kau solat tak tinggal pun Tuhan tak ampunkan dosa kau. Kau pakai tudung sampai jadi pocong pun, maksudnya balut seluruh tubuh badan pun kan, sampai tutup kaki kan, pun Tuhan tak ampunkan dosa kau. Makin sesat. Sebab tu ekonomi Malaysia very chow cute, kata Donald Trump. Very chow cute. Macam tu. Okay, nombor 3. Siapa yang pakai sihir tapi tak buang sekarang akan dipancung. Tapi mereka akan jadi penanggal. Penanggal sebab dah kena pancung kepala. Tapi dia mati je, Tuhan pancung lagi sekali kepala dia. Mereka akan jadi penanggal dan mereka tetap duduk di dunia ini. Tetap duduk di dunia ini kerana mereka perlu lihat apa yang dah mereka
lakukan. Lakukan. Maksudnya tanah pun tak tak bela dia. Tanah pun tak bela dia. Dia jadilah penanggal kepala terbang, tapi dia dapat bercakap dengan kita semua, dapat. Dia akan dapat cakap dengan kita semua melalui portal, betul. Tapi dia kena tengok apa yang dia dah lakukan. Tapi dia nak tanpa orang ke apa ke, dah tak dapat. Tengok kesian dia kan. Tengok muka dah macam setan. Mumpat mereka yang sesat akan dikenakan penjara mental illness. Inilah nama environment yang betul. Environment yang betul. Environment bukan sekadar cerita pasal baju, rambut, asap rokok, asap kereta. Bukan. Faham tak? Betul tak? Kalau you punya projek kena curi, you tak fight, Tuhan suruh fight. Fight. Kalau Tuhan tak suruh fight, jangan fight. Betul tak? Tapi kalau orang Islam, dah mulalah cakap hasil mereka tu tamak harta lah. Apa sebab engkau mula-mula yang Islam tu kejarkan harta hasil mereka. Sebenarnya engkau yang kejar harta orang. Faham tak? Faham pun. Last, Tuhan bubarkan Islam sebab sangat sesat. Dia yang merosakkan environment tu, si Islam ni. Padan muka dia macam Hadi Awang. Nombor 5, Hadi Islam kena pancung sebab sesat. Kau bayangkanlah ketua Islam, contohnya ketua Islam macam Hadi Awang kan, dia ketua PAS kan. Islam ni lah, Islam tu hadis Nabi lah, apa dia yang sesat. Kau bayanglah ketua kau sesat kan. Pada muka, berguna tak Islam ni? Tak berguna. Nombor 6 Nombor 6, mereka yang dipancung kerana fitnah manusia, kerana memfitnah manusia, menganiaya manusia. Kau ingat suka-suka ke Tuhan jadikan hantu Pontianak tu, jembalang ni, jembalang tu penanggal? Mesti ada sebab dosa dia mati jadi penanggal. Mati sebab benda-benda ni lah. Faham tak? Bukan tak diterima tanah tu apa. Betul lah yang tak diterima tanah. Faham tak? Cakap gebang semua, tapi baru sedar lagi. Betul tak? Ini peringatan Tuhan ingatkan kita. Faham tak? Manusia, mereka yang dipancung kerana memfitnah manusia, menganiaya manusia, menganiaya manusia dan mempertikaikan harta manusia yang diberi Tuhan. Dia fitnah lah, dia dah mula fitnah. Diberi Tuhan. Faham tak? Dia mempertikaikan pula. Hasil mereka ada harta sebab main rasuah. Mana ada kan? Tuhan yang bagi. Betul tak? Duit pun aku tak ada, nak tu buat apa pula? Aku dah ada projek, aku nak bagi rasuah kat orang. Faham pun. 7. Lagi kau fitnah aku, lagi besar harta intelek aku dapat. Rugi korang aja. Tuhan maha adil. Kalau kau tak tahu, jangan cakap benda tu rasuah. Tanya Tuhan. Tuhan, kenapakah hasil mereka dapat harta intelek? Tuhan kata, ikut cakap Tuhan. Slowly Tuhan ajar kau. Macam mana Tuhan? Tanya macam mana nak dapat harta intelek. Tuhan kata,
bersihkan hati dulu. Taubat. Taubat tu macam mana? Tuhan kata, panggil Tuhan. Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Kan? Cakap macam tu. Tuhan kata, sampai Tuhan kata, engkau pergi ambil pen dan kertas. Contoh dia. Kau tulis apa yang aku cakap. Tulis. Kan? Okay, nombor 7. Tuhan kata, Islam sesat kerana tidak pernah bagi tahu tentang wahyu Tuhan diberikan kepada manusia. Betul tak? Kita ingat Nabi je yang boleh dapat wahyu. Betul tak? Salah sebenarnya. Kita pun ni Tuhan yang bagi wahyu. Alahai. Faham tak? Duduk. Tuhan kata apa? Tuhan bagi ni, Tuhan bagi tahu. Tulis. Lepas tu nombor 8. Tuhan kata, siapa kata tak pakai tudung sesat. Sesat. Betul tak? Tanda soal. Sambung lagi. Tuhan kata dash. Lepas tanda soal tu, Tuhan kata ada budak nama Angah. Angah, dia akan dipancung. Sebab suka menyesatkan manusia. Betul tak? Duduk kat rumah tengok live video Kak Health America. Jangan fitnah Kak Health America sesat. Faham tak? Faham pun. Badan, muka, Angah, menyesatkan manusia. Nombor 9. Siapa? Tuhan kata ada budak nama Angah, dia akan dipancung sebab suka menyesatkan manusia. Nombor 9. Siapa Angah tu? Siapa Angah tu? Tanda soal. Jadi siapa nama Angah? Siapa nama Angah akan dipancung atau Angah adalah artis Melayu. Artis Melayu. Contoh dia. Macam contoh nombor 10. Syabil Muhaimin. Syabil Muhaimin akan dipancung kerana menipu solat atau membelanjakan duitnya hasil daripada pakai pelaris. Hasil daripada pakai pelaris. Maksudnya garis pelaris tu dash sihir lah. Faham tak? Pakai pelarisnya kan padan muka dia. Nombor 11. Akhirnya Syabil sudah memancung dirinya. Bunuh diri ke? Dirinya dash bunuh diri atau pakai sihir dah lama bunuh diri. Dah lama bunuh diri. Cuba tanda soal. Pakai sihir akan dia bunuh diri
dia baru nak bunuh diri atau dia dah lama bunuh diri. Dah lama bunuh diri sebab Tuhan tak ampunkan dosa orang yang syirik. Walaupun kau solat. Walaupun kau solat. Faham? 12. Syirik adalah Islam geng. Islam geng. Sebab suka sembah selain daripada Tuhan. Kesian Angah. Ada Angah ni dia pakai pelaris untuk jadi pelakon, untuk jadi penyanyi ke, untuk melatih diri buka bisnes, kan. Jadi nombor 13, Angah dah dipancung oleh Tuhan. Faham? Faham pun. Okay, so nombor 14, Tuhan kata ikut ajaran Tuhan sahaja. Bukan ajaran Nabi. Sekarang apa-apa buat, panggil Tuhan. Tuhan bangun tidur. Tuhan, hari ni aku nak buat apa? Tuhan buat semua. Jadi Tuhan gerakkan kamu buat apa hari ni, kan. Dah tulis wahyu. Tuhan kata buka laptop pula, lukis ni ke lukis tu, buat karangan ni karangan tu, buatlah. Tuhan kata okey, sekarang tulis wahyu, buka pertubuhan okey, apa-apa isi dia, apa semua. Tuhan tak semestinya Tuhan tu bagi satu hari pertubuhan ni, esok dia bagi isi pertubuhan yang semalam dia bagi. Dia bagi pula kait mengait dengan apa yang sedang berlaku, dan dia bagi pula pertubuhan apa untuk buka next, apa semua. Yang lain ni semua belum siap, tapi Tuhan bagi baru lagi. Sambung-sambung. Nanti ada kaitan dia yang Tuhan sampai kamu berjaya. Siapa yang bagi kejayaan tu? Tuhan. Ada ke Tuhan kata Nabi yang bagi kamu kejayaan? Tak ada. Sesusah kita Tuhan yang tolong, bukan Nabi. Faham tak? Jangan hina Nabi. Faham? Jangan hina Nabi. Orang yang hina Nabi ni, yang suka sembah Nabi, dia lah hina Nabi. Nabi pun ikut cakap Tuhan. Faham tak? Faham pun. Ada ni ke orang Melayu. Berbelas. Okay, so nombor 15, Tuhan kata environment bermula dari beriman kepada Tuhan. Faham? Environment bermula daripada beriman kepada Tuhan. Jadi bila kita beriman kepada Tuhan, kita akan melakukan perkara yang hanya ikut cakap Tuhan sahaja. Faham? Jadi adakah kita akan membantu Islam bangun? Tak, sebab Islam tu korup. Tuhan tak bagi bantu Islam bangun. Jadi tak payah bangun untuk naikkan Islam. Faham tak? Faham pun. Jadi tak payah solat. 16, Tuhan kata solat dah tak laku. 17, Tuhan suruh berdakwah kepada Tuhan, bukan berdakwah kepada tutup aurat, pakai tudung lah, apa semua. Faham tak? Apa-apa kau ikut cakap Tuhan, cakap dengan kawan kau. Faham? Tahu pun. 17. So nombor 18,
H W C K X H W C Okay. K. So, live will end soon. And also, I pun dah nak tutup dah live video ni. Okay. So, kita akan sambung lagi di dalam next video. Okay. So, bye-bye. Oops. Kehidupan sebenar manusia.